Contoh lah, contoh. Yelah masa zaman Nabi tu kan tak ada doktor gigi kot rasanya. Ke ada tabik-tabiknya. Macam mana orang dulu-dulu tu dia jaga gigi dia? Macam apa, ada diet tertentu ke? Macam contoh sekarang kita ada boleh ambil suplemen tertentu ke nak jaga gigi, Basically orang dulu pun mungkin orang panggil apa, miswak. Miswak. Berus gigi lah juga. Tapi berus gigi tu mungkin kena baca kot kajian saintifik. Tapi aku tak berapa study sangat lah. Cuma dia efektif dia sebiji macam kayu. Lepas tu kau buka keliling dia punya, yang aku tahulah. Biasa aku pernah pakai dulu. Buka keliling dia, kulit kayu dia tu. Lepas tu tengah-tengah dia tu kau akan gigit tau. Gigit dia akan jadi macam berus. Macam berus gigi. So kau akan berus. Berus ni sebelum aku kan study Jeep. Kat poket dia orang mesti ada miswak tu. Kayu sugi. Sebelum nak solat ni, keluarkan tu. Ya. Saya solat. Ui, korang macam dia gosok-gosok je ke? Dia bukan gosok-gosok betul ludah ke? Tak ada. Dia gosok je. Dia gosok je. So maksudnya macam contoh, macam kita kumur.